Memang tidak wajar kita menyamakan niat kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Gagah, yang Maha Sempurna dengan ada niat pada makhluk, pada manusia yang lemah, pada sesuatu yang yang bukan bandingan dengan Allah, sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Takkan nak samakan dengan Allah yang Maha menciptakan. Contoh, kita buat baik, sedekah. Sedekah ni kerana Allah, kan? Tapi dalam pada kerana Allah tu, ini pernah ditanya oleh seorang sahabat bersama Nabi. Macam mana aku ni solat, dan aku memang solat tu kerana Allah, tapi aku suka juga bila orang puji solat aku. Aku ni pergi haji, aku memang pergi haji kerana Allah. Ini ada cerita ni tuan-puan, seorang sahabat tanya kepada sahabat yang lain di zaman Nabi SAW. Macam mana aku pergi haji? Aku pergi haji ni kerana Allah, tapi aku ni senang duduk bila orang kagum, puji tentang ibadah haji aku. Maka sahabat tadi telah menjawab dengan memetik apa yang telah disebut oleh Nabi SAW yang Ustaz cakap tadi. Aku paling takut kepada umat aku ni, lepas pada aku tak ada, dua penyakit. Apa dia? Yang pertama, syirik. Iaitu bila mana sesuatu yang kita buat tu, kan tadi dia kata apa? Suka bila orang puji. Jadi maknanya kita tu ada perhatian nak tunjukkan amalan yang kita buat kepada orang lain, dan kita rasa gembira dengan pujian manusia. Jadi tak boleh, kalau kita betul-betul bincang tuan-puan sekalian, nak betul-betul tauhid kepada Allah ni, sampai tak boleh meletakkan niat yang sama macam tu, niat yang berbagai-bagai. Sedekah kerana Allah, tapi dalam pada tu ambil gambar nak masuk dalam Instagram. Ni contoh ni kena dengar betul-betul, bagi sedekah, ambil gambar masuk Instagram. Tunjukkan angka tu berapa banyak nak bagi. Kalau orang tu meniatkan, tuan-puan sekalian, dia niat kerana Allah, habis tu kenapa ambil gambar? Ada sebab-sebab yang lain. Contohnya, sebab ini merupakan tanggungjawab dia. Memang nak dia diamanahkan, contohnya kan, oleh pihak-pihak tertentu, nak tengok bukti, contohnya lah. Ataupun dengan tujuan yang dia boleh pelihara niat hati dia. Tujuan dia apa? Bukan nak tunjuk supaya orang puji dia, tidak, tapi supaya sampai kepada ramai orang, sumbangan dah diberi. Jadi pihak yang terima sumbangan patutnya mengagihkan kepada pihak yang layak untuk terima. Jadi itu lain. Tapi ini saja seronok-seronok, suka-suka dengan pujian manusia, nak tunjuk, kan? Jadi sifat yang macam tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu juga kalau kita tengok tadi boleh menyebabkan syirik khafi. Kita kena jaga-jaga, supaya apa? Tujuan tu kerana Allah. Apa jalan untuk menghadapi keadaan ni? Sebab tu kita ni jangan lupa diri, jangan sombong. Kalau kita buat amalan banyak macam mana pun tuan-puan, istighfarlah banyak-banyak. Tak payahlah masuk dalam hati tu rasa hebatnya aku, amalan aku banyak, sedekah aku banyak. Tak payahlah. Sebab apa? Yang sebenarnya kita ni mengharapkan rahmat Allah. Kalau nak jadi penyakit pada amalan tu pun boleh. Macam-macam penyakit boleh datang. Sebab tu orang-orang soleh ni tuan-puan sekalian, dia sangat jaga hati tu, jaga niat. Dan bila dah buat sesuatu yang baik, istighfarlah banyak-banyak. Astaghfirullahalazim. Entah apa niat pun aku tak tahulah. Allah Maha mengetahui. Busuk hati ni, ya Allah. Walaupun dah buat benda baik, hati ni tetap kita rasa mesti banyak buruk dia, mesti banyak busuk dia. Jalan yang terbaik apa dia? Istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Orang puji kita, tak payahlah heran orang puji apa. Sebab kita tahu amalan kita tu boleh jadi berpenyakit. Buktinya apa? Kita pun penat ni istighfar ni. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ini bukan istighfar atas dosa yang nampak zahir. Itu cerita lain. Ini yang kita buat ni amalan baik, nampaknya macam amalan baik kan, tapi kita tak tahu niat kat dalam ni. Jadi astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nak ngelakkan apa? Nak ngelakkan jangan sampai amalan yang kita buat tu terus rosak dan rosak. Tapi bila kita istighfar dan berdoa, ya Allah, terimalah amalan kami, ya Allah, seperti mana Engkau menerima amalan orang-orang yang ikhlas. Kita ikhlas ke tak? Belum tahu.
Tapi kita doa, terimalah ya Allah macam mana kamu terima amalan orang-orang yang ikhlas. Ya, okey, baik. Sebab tadi Ustaz dah sebut hadis tu kan. Yang kedua yang Nabi takut adalah mengikut nafsu. Ya, ada dua Nabi takut kan. Nabi bimbang pada umat-umat lepas aku tak ada ni, dua penyakit ni. Pertama adalah syirik kepada Allah, dan kedua adalah mengikut hawa ataupun mengikut nafsu. Ya, dan Nabi bagi contoh seseorang yang berpuasa pada awalnya tapi kemudian dia buka puasa dia tu kerana apa? Biasa orang buka puasa ni kerana apa? Dia puasa asalnya, ya, tapi pukul 12 dah makan dah. Tak jadilah buka puasa. Agak-agak sebab apa? Ya, biasanya ini berlaku kat kita lah juga kan, ya. Selera nak makan sebab nafsu. Padahal benda-benda tu belum ada depan mata kita kan. Kita baru bayangan je. Sedap ni kalau dapat nasi padang ni. Sedap ni. Benda tu dah belum ada. Tapi nak begitu kuatnya desakan nafsu tu, imajinasi tu pun dah boleh menyebabkan kita apa? Tak jadi puasa. Bukan sekali tak jadi puasa. Tiap-tiap Isnin Khamis tak jadi. Nak bagi tahu apa? Kuatnya nafsu dalam mempengaruhi kita. Jadi itu Nabi kata bimbang kat umat ni. Ya. Bila nafsu ikut nafsu ni payahlah muslimat, ya. Memang kita tu kena berjuang habis-habisan. Ya, kena mujahadah. Kena ingat selalu perkataan mujahadah. Ingat orang buat baik senang-senang ke buat baik? Ya. Orang yang puasa Isnin Khamis tu ingat senang ke dia nak buat? Depan mata kadang kan ya, makanan lawan dengan nafsu. Orang bangun malam, apakah senang ke dia bangun malam? Senang dia bangun malam, dia tutup mufti. Ya, senang bangun malam, suami dia ustaz. Mana ada tuan-puan? Ya, sama benda tu memerlukan kepada mujahadah, lawan mujahadatun nafsi, berlawan dengan nafsu. Ya, baik. Yang kedua, berbagai kebohongan yang mereka buat-buat adalah memperuntukkan bagi Allah anak yang lebih lemah, iaitu anak perempuan. Ini Ustazah merumuskan daripada ayat yang telah kita baca tadi, seperti mana yang dinyatakan dalam tafsir Munir. Sebenarnya tujuan dia tu macam-macam. Bagi orang-orang musyrik ni, dia nampak anak perempuan ni lemah. Kan mereka tu kan bila anak perempuan lahir dibunuhnya. Ya? Mereka nak kekalkan anak lelaki. Dia ingat kalau semua lelaki kat dunia ni boleh ada beranak lagi kan, ya. Kalau semua lelaki macam mana cerita? Tapi nak beritahu bodohnya cara pemikiran tu, ya. Boleh mereka beranggapan, oh anak perempuan ni bawa sial, anak perempuan ni kait dengan benda-benda yang tidak baik. Sebab itu bila mereka sebut, ya, maknanya jahatnya tujuan dakwaan tu sampai mengatakan kepada Allah. Satu, mengatakan kepada Tuhan ada anak, Allah ada anak. Lepas tu kata pula anak perempuan. Nampak tak tuan-puan? Maknanya pada dakwaan tu terkandung lagi apa dia? Nak menggambarkan, nak menisbahkan benda yang anak perempuan je. Pula dah. Satu kata ada anak, lepas tu anak perempuan pula. Dua-dua tu menggambarkan betapa busuknya yang ada dalam hati mereka, mengatakan yang terlalu jelek kepada Allah yang maha sempurna, Allah yang maha hebat, ya. Allah yang tidak ada sebarang yang tidak sama dengan sesuatu apa pun. Ini ya yang disebut dalam kitab Tafsir Munir. Dan dalam ayat-ayat yang kita baca tadi tuan-puan sekalian, Allah mengecam keras pembohongan yang mereka buat, ya. Dan Allah kecam sekeras-kerasnya dan melaknat perbuatan mereka ini. Yang seterusnya, bagaimana orang yang tidak memiliki perhatian kecuali hanya perhiasan dan berhias, dan ketika ia mendapatkan perkara ia tidak pandai membela dirinya sendiri, justru diperuntukkan bagi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, ayat ini mengandungi petunjuk dibolehkan berhias bagi kaum perempuan dan diharamkan bagi kaum laki-laki. Ini adalah hukum yang sudah disepakati berdasarkan banyak riwayat. Jadi pada ayat yang kita baca tadi, muslimat sekalian, ya, ada petunjuk bahawa di sana, ya, soal kan surah ni surah Az-Zukhruf kan, ya,
Maksud dia perhiasan, ya. Di sana ada perhiasan-perhiasan yang diperuntukkan hanya kepada orang perempuan, tidak kepada orang lelaki. Jadi itulah yang telah serba sedikit yang boleh kita fahami daripada ayat 15 hingga ayat 25. Kontennya adalah tentang orang-orang yang musyrik kepada Allah, yang telah memberikan dakwaan yang sangat buruk kepada Allah Azza wa Jalla.